Assalamualaikum, selamat datang ke Ada Sidi Vlogger. Hari ni dah nak maghrib. Sekarang dah nak maghrib, kita on the way nak pergi Cameron. Konsep kali ni nomad, survival. Tak adalah survival sangat pun. Cuma kita orang bawa barang-barang yang biasa-biasa je. So jadi dah sampai dekat tempat nanti, kita akan tunjuk lah kalau nampak lah. Sebab sekarang ni pun dah gelap sikit. Tapi sekarang ni kita nak ke kedai kopi Amin, High Beans, Station 18. Nak beli satu kopi, lepas tu terus gerak. Okay. Hai, Assalamualaikum. Kita sekarang masih lagi berada dekat pangkalan kita dekat High Beans. Sebab tiba pula nak minum kopi, macam tu. Okay, so nanti akan masuk meredah taman balik dah kot kan, sebab nak ke area Sembawang ke Cameron Highland. So kita tak tahu keadaan tempat tidur macam mana lagi. So macam tadi dia cakap, kalau cerah dekat atas tu nanti kita buatlah video. Sebaliknya kalau tak, esok sahajalah. Okay. 1 hour later. Okay guys, sekarang kita orang berhenti dekat salah satu kedai makan selepas je daripada Petronas Sipapulai tu nak ke Cameron. Kalau korang tahu, kita orang cadang nak makan lepas daripada dua pam minyak tadi. Ada satu restoran kita orang pernah makan dulu, lepas Petronas dan Shell. Kedai makan tu buka dah waktu tu. Sekarang ni pukul 8 suku. Kedai makan tu dah buka, tapi tukang masak dia tak sampai lagi. Biasa dah tu masak sedap-sedap tapi datang lambat. Tak boleh macam tu Sekarang kita dekat kedai makan apa ni? Restoran apa tadi yang? Indah Hijau. Tasik Hijau. So korang boleh nampak, inilah kedainya. Langsir hijau sekali Ni first time kita orang nak try makan dekat sini. Tengok okey ke tidak. Lepas dan tak ada line Tengok. Tak ada line guys. The line tu ada. Tapi dia tak ada coverage internet. Terima kasih. Guys, aku tak tahulah kenapa kamera ni selalu sangat dia berubah ke time lapse. Start daripada kedai makan tadi time lapse-nya penat cakap, tapi yang dekat atas motor tu smart lah. Ni lampu ni nak kena sensor pula. Lampu surprisingly Osmo 3 ni gelap gila. Gelap keng tengok Tengok, dah tak nampak dah muka. Itu membelakangkan cahaya. Ni depan cahaya pun lah. Tengok, ni depan cahaya ni. Sikit ni terang lampu ni. Bapak gelap. Dah setting paling terang lah ni. Dah sampai buat manual mode dah. Nak kena juga cahaya matahari. Stres aku. Selamat pagi. Dah settle subuh. Tadi kita pergi beli Maggi 2 bungkus, 2 cup dengan 1 cup kopi. Sekarang pukul 6.49. Aku akan buat time lapse daripada sekarang.
Seconds later. Selamat pagi. Kami baru lepas makan Maggi. Terpaksa beli, tak boleh buat apa. Suhu sekarang mencatatkan 13 darjah Celsius. Tak percaya? Ini buktinya. Saya tak percaya. 13. Rasa 13 tu. Tambah pula ada kejap-kejap gambar angin, kejap kan tidak. Orang ni tak percaya 13. Saya tak percaya. Okey. And kat sini tak boleh berdirikan kemah. Tapi dia tak sebut pun tak boleh masang flysheet. Tapi lupa bawa kan. Kalau flysheet bawa tadi, tak adalah kita orang kesejukan amat. So adalah tempat tapisan angin tu kan. Tengok guys, dah pukul 8 dia nak bagi lagi. So nak pergi tengok kios tu dah buka belum. Okey, barang-barang runcit. Lemon you. Satu ni je kat buka Yang lain tak ada buka lagi lah. Belum buka lagi. Belum, tapi ada yang akan buka. Ya. Oh. Dia jual apa je? Biasa hari Ahad petang lah ada orang. Oh, petang. Yang singgah sembahyang. Oh. Semalam pun sama juga, petang juga ada orang. Pagi tak ada. Oh. Selain daripada barang-barang macam ni, ada jual makan. Saya ni agak pisang goreng. Oh, pisang goreng. Oh, kat sini lah. Ni kedai makan. Ah, ni kita makan. Buka ini. Oh. Ahad lah. Ini buka sebab dah habis lauk. Oh, habis lauk. Okey, Kak. Terima kasih. Okey. Ada mamak kan. Dia terus turun bukit. Oh, nampak masjid. Oh, ni yang Mekah semalam. Lepas turunkan barang, kereta parking di bawah. Saya keluar. Oh, Sony je tapak tu. Kecil amat. Ha? Tak tahu, cakap dengan dia orang nak makan apa. Untuk gigi, view. Baik.
Oh, fresh. Fresh and white. Tengok. Tak pernah aku buat cuci muka depan kamera kan. Feeling dia kurang macam baru lepas mandi. Sebab freshness lepas mandi, dia segar bila kau masuk gigi dan cuci muka. Yang paling ketara lah. Hair dryer effect. Tak nampak mudah. Ui, gila rambut. Okay, jom. Fresh. Okay. Hai. Sekarang kita berada dekat tepi jalan. Kita dekat tanah rata. Dia nak cari glove pula. Tadi dah masuk DIY tanah rata tu lah. And dekat building yang kat sana tu tak ada. Jadi kita orang kan dah makan nasi terus je sekali makan tengah hari. Lepas tu tak tahu lagi nak pergi mana. Berapa ringgit? 5? Betul. Saya jual harga budak punya. Kuat ke? Ha? Kuat ke tangan? Kuat. Ini one off ni pakai. Kalau dekat Sentry nak market tu, 10 ragu. Kat mana Sentry? Ha? Sentry tu kat mana? Sentry night market. Sentrum. Sentrum night market. Sentrum gila. Maafkan saya salah, saya mengaku. Mereka ada orang yang buat salah, dia tak mengaku. Dia pakai the moment of truth. Dia elastik. Nampak? Ngam-ngam je. Barulah Cameron. Boleh pakai sobat. Okay. Pakai sarung tangan tu je memang dah aneh dah. Ni dah aneh. Yang lagi aneh ni. Ni aneh. Udah terik kau mah? Udah terik. Jom pergi jalan. 5 minutes later. Guys, sekarang kita take a break dekat parking lot perkarangan hotel. Woi! Bukan. Cameron Highland Resort sebenarnya. Ni yang depan golf ni. Wah. Ada tinggi depan. Tapi itulah, kita orang park kat sini sebab at your own risk. Jadi kita nak ambil angin sikit pada pukul 12.32. Menghabiskan meluangkan masa sisa yang terbaki-baki. Kita ada beli 2 jenis keropok, iaitu keropok daripada gila, paku siap. Betul lah, pak ya, at your own risk. Kepala bana lah. Bahaya bodoh. Lu ada longkang. Harap tak ada guna. Guys, belilah oat cafe latte daripada Oatside. Sangat sedap So, korang tengoklah view dia. Atas ni ada pokok pine yang sangat indah. Lagi menawan. A little longer than a few minutes later. Hey guys,
aku dekat mini arcade. Aku teringin nak main dia. Tiga token lah. Tiga token. Hah? Berapa kali? Dia ada tu orang ni. Oh. Orang tu. Dah, 2 kali je. 2 kali. Oh, je. memang 500. Okay guys, sekarang kita dah sampai Ipoh. Kita dah sampai kedai favourite kita, Nikal Fani di Botani Margosa. Aku penat. Lepas balik daripada Sentinel Cameron, kita terus ke Masjid Al-Huda, jamak pun dia semua. Jadi video kali ni betul-betul hanya nak just content camping nomad. Cadangnya bukan naik motor RSX ni lah, cadangnya nak naik motor GPX tu. Tapi GPX tu dia belum ada mode untuk touring lagi, belum ada mode untuk camping lagi, belum set up lagi mode untuk selesa jalan jauh naik berdua lagi. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa hal akan buat kita akan upgrade lah pada bulan 9 nanti, InsyaAllah, kalau tak ada apa-apa hal lah. So guys, jangan lupa like, share, comment and subscribe. Itu saja video kali ini. Assalamualaikum.